lama budak berdua ni tak tidur bersama. Inilah keluar tak reti nak balik. Sibuk nak jaga mall yang renovation tu. Kau tendang je dia B sekali B. Ini pun sama. Dah pandai nak merayap. Dah pandai nak panjat tembok. Mula panjat atas periuk, lepas tu panjat tembok. Inilah. Ni pengaruh dia yang mengajar. Ni Kumi tak balik lagi. Merayap. Gara-gara bebel dengan dia panjat tembok. Look. Apa yang dia kasih? 1, 2. Dekat tepi dia. Tepi dia. 1, 2, 3. Ni. Bukan dekat situ je. Tapak kaki aku pun dia kasih. Allah, hitamnya. Budak ni. Sabar je lah. Member nak jadi anak deraka. Kau mak sendiri. Apa ni? Anak deraka. Helai pondeng. Kau B kau peluk-peluk. Anjing kau pergi gogol hari tu. Ini aku stres betul dengan dia. Dia balik je baru dia balik rumah. Dia dah balik rumah je tiba-tiba dia muncul. Geyam. Kita dapat dia free daripada vet dekat NHK. Kedai pet shop. Soalannya dia tak nak duduk kat dalam cage. Dia bising duduk dalam cage. Dia nak duduk dengan Ia macam gini. Dia nak Ia gentil dia. Baik. Tengok ni dia dah berak atas katil dah. Nak kena beli yang pad untuk elakkan dia berak atas katil. Hidup ke dia? Hidup. Tengok. Dia apa? Alah, suruh janganlah. Dia baru je tidur. Tengok nanti dikacaya. Dikacaya apa? Masuk baju lah. Apa lagi? Dah lah Jolly kena ambil dah. Ni apa ni? Dia kasung punya ni. Nak baik dia kencing dia berak. Ingat Ia mak dia lah ya. Lepas tu anak Ia terbokang kat dapur. Sianlah Kumi. Ia dah tukar. Dua-dua anak Ia lah. Budak ni free. 3 kita ambil 1, tinggal 2. Dia ni lah masa orang tu cakap masukkanlah tangan kat dalam. Ia masukkan tangan, lepas tu dia jilat Ia. Ini kejap lagi habis lah mak kau mengamuk ya. Nanti nak kena taruh tisu dengan tu. Jadi dia tak kencing. Dia dah bangun. Asuhan ni tak nampak ke dia hidup. Nafas dia boleh lah tengok. Jangan gerak. Yalah, gegar-gegarkan dia lah. Aku nak rekod dia jalan-jalan. Tak ada gimana. Tapi dia tak ada gigit ya kan? Tak ada. Adalah sikit. Ada gigit? Ada. Tapi tak ada keluar darah lah. Dia gigit sikit je. Dia tak gigit dalam lah. Itu apa dia buat? Dia jilat. Jilat Ia. Dia jilat Ia sampai dia gigit. Jilat dulu. Lepas tu habis jilat dia gigit. Takut dia cari titik ya. Aku bukan mak kau. Aku ni sedara habis. Mak kau. Dah berak lagi. Bersihkan. Okay.
bersihkan. Dah. Apa tadi? Mana ni? Apa tu? Baliklah Sof. Ini ni. Dah anak dua dah, anak baru. Anak ni dah merajuk. Tengok dengan tahi dia kat atas baju ya. Mana? Tak ada lah. Mana ada? Baju dulu. Masak. Takkan dah nak buat tidur macam itu. Tak makan tau dia hari ni. Tu tahi banyak je atas katil. Kau ni ya, adik kau dah katakan. Ya apa? Kata lah. Tahi lah tu, Cok. Tak tahu dia tengah jalan. Nak try baked potato. This one, potato iris. Taruh seasoning. But I don't know either dia jadi or not. Sebab aku tak pernah test. This is my first time. Try and error. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, kita makan je lah. Let's try bake this one first. Tengok macam mana. Lupa nak lap. Harap-harap dalam tu menjadi lah. Sebenarnya aku nak buat ni nak goreng. Kalau misalnya kata tu tak jadi, kita goreng je. Kita try and error. Johor ni kan bapak dia punya panas. Bahang nak mampui. Panas. Kena sakit kepala gila-gila. Kuih makmur, kuih tat. Kuih makmur ni rasa dia sama macam kuih makmur yang Mak Fat dengan Kakak Fat buat. Sedap gila. Dan also kuih tat ni favourite mum. Satu botol RM8. Si Kakak beli kuih tat ni 2. Dia ada 2 tau. Satu tat nanas, satu tat Nutella. Tapi kita prefer tat nanas sebab nak makan. And also kalau kita beli tat Nutella, kulit kentang. Aku nak potong bawang tau sebenarnya. Makan nanti baru potong bawang. I think dia tak jadi. See? Maybe sebab ya, dia tak. Itu better goreng je lah. Tada. Lupa dia tak mencantikkan macam sepatutnya. Tapi aku dah 2-3 kali buat benda macam ni. For me sedap, for budak-budak orang kata tak sedap. Siannya anak aku dapat mak tak reti masak. Dia pergi rumah kakak agaknya mesti kata, sedapnya. Mak aku tak reti masak macam gini semua. Cian. Aku tak nak pun. Berjaya taruh. Allah tak. Berjaya letak benda ni kat topi. Gini pun apa Zin? No, dia stress kena tidur kat bawah. Sebab tadi kat atas I put my pants. Lepas tu dia kena tidur kat bawah. Baby ayam kena tidur bawah. Sebab Ashley taruh pants kat atas. Lekiannya dia tidur bawah. Panas kan B kan? Kat aircon tak boleh, belum time lagi. Tada. Lari badak. Aloe vera. I buat project. I tak tahu jadi ke tak. Kita tunggulah. If jadi, alhamdulillah. If tak jadi, tak boleh buat apa-apa. Oi, dia puri. I hope dia jadilah. Tunggu. Pukul 11 update. Lagi 1 minit. Berapa second?
Dah. Tapi dia belum siap lagi renovation ni. Aku tengah tak ada idea nak buat renovation macam mana. Apa tu? Ya. Budak ni hari ni kita hantar dia pergi vaksin. Lepas tu sepanjang hari tu dia memekak. Meow 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 meow. Habis dah vaksin dia sekejap je. Hari ni dia vaksin dia sangat baik. Masa first dia vaksin, dia angkat bontot dia tau. So jarum tu tak sempat nak tu. Dah kira hilang lah. Dia dah tak erti diam. So dia terkeluar. Kata tadi senang gila vaksin dia. Sekejap je dia bekerjasama. Tapi balik tu dia dah mabuk agaknya, panas. Menjeje-jeje Ailio dia. Kaki dia. Jeje-jeje Ailio. Habis semua dalam kiri tangan-tangan dia. Nampak? Ni warna Ailio. Agak pula tu. Lepas tu ni semua Ailio dia ni. Sampai macam ini jadi. Berat dia turun 4.5 je. Hari tu dah 4.9 dah. Ngayap tak nak balik. Tak makan apa-apa je kat luar. Lepas tu dah jiji Ailio. Dah tu hal. Halang kabut. Bawa laju untuk dia. Rezeki dia. Semua traffic light kali hijau. Tadi tak tunggu lama. All traffic light hijau. Kata cakap Ayas kasih dia air. Suruh Ayas adjust dia. Indet lah. Sebab vaksin dia memang akan macam ni. Betul. Ni belum lagi. Berentam lagi untuk dia turn. Tarik pipi dia. And ni also belum vaksin. Mari kita tarik pipi dia. Dah ada asian je.